usaha kecil membawa kepada perubahan besar yang memberi nikmat pada kehidupan. Body ni, kalau segi progres, ada banyak perubahan lah. Kencing mani pun saya daripada 12 dah pernah turun paling rendah 8. Minggu emosi saya agak stabil, agak cegah lah sebab saya pun dah start berpeluh. Pemakanan kita dengan pembuangan lancar dah. Saya ringan, tak cepat penat. Aktif lagi lah untuk kita nak buat kerja-kerja lain kat rumah dah. Dia nampak macam badan kita ni lebih fresh, jadi segar. Penat tu dia tak seteruk penat yang sebelum saya buat overbody lah. Makanan pun saya jaga, gula memang saya tak minum lah. Lihat perubahan Encik Junaidi. Transformasi yang nyata memang boleh berlaku. Kalau beliau boleh, anda juga boleh. Bagi saya, perubatan secara Ibu Sina ni bagus. Lakukan proses penyembuhan melalui Semula Jadilah. Dia merangkumi keseluruhan proses dia tu.